dekat sini. Spot yang pertama kita. Harap-harap tak ada siapa. Alright. Dia terlepas merah. Lemuk sangkut. Oh, mantap lah. Assalamualaikum geng. Apa khabar hamba semua? Jumpa aku lagi geng, Iwan Apuesto YouTube channel. Alright geng. Semoga hamba sihat-sihat geng. Semoga dimurah rezeki hamba, dimurah rezeki aku. Alright geng, hari ni kita main menjala geng, main menjala. Orang duk serak padi pula ni. Ada yang duk serak padi, ada yang dah padi dah tumbuh sejengkai. Macam kat belakang ni area Batu 16 ni. Memang padi dah tumbuh sejengkai. Kalau belah-belah belakang rumah aku tu depa baru duk tabung. Ada yang dah apa? Tengah inci, 2 inci semua baru lah, kira belah ni lama. Alright geng. Lepas tu bila lepa duk buat bendang ni, ayak banyak bila ayak banyak sungai. Jadi macam ni. Nampak ayak sungai penuh. Kalau penuh macam ni kita nak menjala macam mana? Tapi alhamdulillah lepa sekat tanduk ni macam ni. Belah sini kering, nampak tu. Boleh lah nak jala. Nak kata kering sangat pun orang kata kan, boleh nak jala belah ni. Jadi kita akan jala. Ikan menangkap dalam ni. Sakan kok. Tapi depan ni tanduk besar tu yang duk turun tu. Memang menangkap kasar-kasar. Tapi kita nak pergi jala kat tu tak lagi. Sangkut makan murai. Dah lama. Tak apa, jom kita jala kat bawah-bawah tu. Kita tengok tak mana-mana. Tu beli dah besar. Menangkap tu. Beli dah. Alright geng. Kita menjala kat belakang-belakang tu. Tengok ada 2-3 gelung. Jadi lah layan pi lah. Alright. Sebelum kita jala, jangan lupa like dan subscribe Iwan Apuesto YouTube channel geng. Clear geng. Mantap. Jom. Alright geng. Jom. Kita tengok pot yang pertama. Dekat sini. Pot yang pertama kita. Harap-harap tak ada siapa kacau lagi lah pagi ni. Kalau tak ada siapa kacau pagi ni, mantap lah. Tutup enjin tu. Senyap-senyap pi. Alright, tu dia tu. Ada ayak gelung keluar. Alright geng. Dia tu. Moga-moga rancak geng. Dekat situ. Okey, kita standby jala dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Macam biasa geng. Jala apa? Sebelah kaki setengah, berat 6 kilo. Mata lebih kurang 1 inci suku. Kalau 1 inci setengah tak tahu. Tu boleh masuk yang tu lah, jari. Tembus jari lah. Tu pun sangkut dah. Alright. Buat pertama, InsyaAllah. Kita tunggu dia menangkap geng. Dia menangkap kita buh. Tu pun ada orang apa letak bubu naga tahu tu. Ada orang angkat bubu naga dia tu. Lambat geng, beralah luar. Lambat tunggu menangkap. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, mantap sekali. Kalau dia duduk bawah-bawah tu tak payah. Ni bubu naga. Dah kan. Tak asal langgang pun, tak asal belah pun. Sangkut tu. Dia. Sangkut apa ni? Nak turun geng. Awal kita sarapan ngayak. Rumput tu badai ikan.
Alright, keluar lah. Kita nak ada ikan apa? Senyap lah. Oh tu ada tengok ikan pok lah. Puan bah. Tu dalam pam. Pam pucuk pisang. Tu dia ada botol yang cukup. Oh dalam pam fak ni. Masukkan dik, masukkan dik. Alhamdulillah. Oh dia. Alhamdulillah. Ni selat. Selat pam balik lah. Tu selat ni. Pam balik lah. Alhamdulillah. Oh ada 2 gorgon ni. Mantap lah. Cantik sekali. Sakut pokok pula geng. Okey, cun. Alhamdulillah rezeki kita yang pertama. Rezeki menjala yang kali pertama. Dia. Alhamdulillah 2 ekor mantap sekali. Lampam merah dengan lampam Jawa geng. Saiz baik-baik lah, gorgon. Alhamdulillah. Clear geng. Mantap. Clear. Alright geng, yang kedua nak buah dekat atas pada pokok kangkung ni. Tadi kita buah tu. Alhamdulillah ada 2 ekor. Buah atas pokok kangkung ni, aku nak halau-halau kalau dia ada lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Alright, kita cuba tengok apa yang ada, insya-Allah. Kalau ada rezeki insya-Allah. Ada lengang. Ada lengang kan? Bagus, bagus. Ada pelanggaran, bagus. Padahal kita campak situ, siap turun tang ni tadi. Siap kita turun tu. Besar angkat lampam ni. Dia berlanggak tu aku berasa. Dia duduk bawah pokok. Kawan dia buat tadi. Minta lah masuk. Tu, duduk berlanggak ni. Kawan, boleh keli. La ilaha illallah. Ku fikirkan lampam sang. Keli geng. Rezeki tak salah alamat. Rezeki tak salah alamat. Alhamdulillah. Cantik sekali. Keli lembut geng. Kuning. Kuning geng, kuning. Tadi ada ikan pucuk pisang yang aku buang lah, kecil. Nyari tu. Calak kau sikit. Dikit calak. Berbahaya. Keli. Menengok tu, dangerous tu. Mana nak lock dia. Alright, sudah lock. Alhamdulillah. Mantap sekali. Alhamdulillah. Ada rezeki pikat lampam sang. Keli rupanya. Clear. Alright geng, gelung kedua geng. Aku tempat ni luih lagi nak campak dia payah weh. Tapi ada ikan. Nampak macam rancak. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Kita ambil belah gelung bawah. Belah tu pun nampak rancak. Kita ambil belah bawah ni. Alright geng. Mudah-mudahan insya-Allah tepi-tepi tu pun rancak saat ni menangkap. Kasang-kasang. Kapok tau. Tadi nampak ada ruan tembok. Tangkap nak ikan. Kalau dia ada insya-Allah. Kalau dia tak ada tak payah. Takat loh. Cawa tu ikan sepat. Ikan sepat tu pun ikan lampam lah. Ruan tak lenggak ni. Ada tak ada tahu. Tu kalau ruan curuk geng. Ruan curuk ya tangkap. Nampak ganas kan? Tu
Biar lepas balik Oh tu apa dia tu? Kau kawan tu kau. Kawan tu ada lagi kampung atas tu. Allah keluar tengok. Kawan keluar curut. Kampung tadi kelopak tu kan. Apa dia? Allah Akbar, macam-macam ikan ni. Sepat ada. Ikan ubi dah. Ikan kawan curut dah. Tak apa. Yang mana boleh ambil kita ambil. Tu dia tu makan nyut. Kawan curut ada, kawan besar ada. Tak besar sangat lah, kawan curut 3 ekor. Hak ni pun pas balik lah, tak mau. Ambil ikan ubi tekok dengan sepat. Hak lain semua Lego kan. Ikan ubi. Ni, ikan ubi tekok. Sepat tekok. Hak lain semua tak cukup syarat lah. Cuci cermin pun ada tekok. Kalau kan mantap. Orang 3 ekor. 1 2 3. Pas balik. Clear. Alright geng, buat celah-celah pokok ni pula. Tengok ada menangkap kecil-kecilan tadi, bobi. Dengan banyak sampah tu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan tak mau turun. Alright. Sekarang ni tabur gelung tu orang 3 ekor, 4 ekor, 5 ekor. Tapi semua saiz kecil lah. Lepas jala tu 2 ekor. Masuk jala 3 ekor. Ubi tekok dengan sepat. Kita ambil hak tu lah. Hak orang kita lepas lah. Senyap lah ni. Tak ada apa pun. Lampam dah. Lampam dengan sepat. Oh sangkut. Tahu lampang elok. Lampang dengan sepat elok. Alhamdulillah ada 2 ekor. 2 ekor boleh ambil. Buang terus. Alright. Saya elok kok. Boleh ambil ya. Saya tahu kak. Alhamdulillah. Ikan sepat dengan lampam. Tu motor dah sana. Tak apa, kita tengok hasil sini. Oh dia tu kembang elok. Alhamdulillah. Kalau mantap geng. Alright geng, pot seterusnya. Depan titi ni, tu ada tanduk, ada gelung, ayak keluar. Nampak rancak kat tu. Ayak deras kat keluar. Cuba tanya geng, insya-Allah. Dia tu gelung kat situ. Alright. Macam tu saja geng. Sambil-sambil ya orang kata. Kita kena duduk belah sini side sikit. Alright geng, bismillahirrahmanirrahim. Tangan ni cantik ada pokok lo. Belasah lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Tu pun tak leh sangat. Tu banyak gelung. Kalau main malam-malam syok kau ni. Ada sesuatu geng. Dengan sangkut sudah. Ush, benda. Ketok. Boy. Terkejut aku geng. Apa benda lah lintas ni. Ketok kot. Okey baik keluar. Sangkui. Tapi tak ada belah apa geng. Dah lah lampas tengok. Alui. Tak cukup syarat. Pas balik tu. Lalu ni tidak kawan tembok-tembok ni.
Bukan time dia kot. Lidak tani kawan tak mengecewakan. Oh, anak lampam. Tak ada ni, ada anak lampam. Aku dah kata dah. Kawan tengok. Tang ni kawan tak pernah putus ya. Mesti dia bagi kat tengok. Tapi tak kasang. Boleh buat lauk lagi, boleh buat lauk. Alhamdulillah ada kat tengok. Kak tak ada. Hak ni boleh lah ambil. Tadi hak lain kita lepas. Ni boleh lah ambil geng. Tu. Mantap geng. Hak ni kira paling kecil kita ambil Kalau ada kecil pada ni kita lepas balik Alhamdulillah. Karuan yang cantik. Ada ikan sepat lampam tadi tu. Lepas balik ni. Clear geng. Mantap. Clear. Alright geng, tabu belakang kono Orang tang kono tak ada gelung pun, tapi bobi Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Aduh, kesangkutan geng. Ada kayu. Tengok sungai keras. Macam tu lah geng. Kadang-kadang jala duk kena. Duk cari punca tu. Berasa kat tak tahu kakak tak putus Ada ke? Dia tu. Alhamdulillah ada kat sekong upah. Ada juga sekong upah kan. Ikan hantu. Ikan hantu ikan ubi kan. Tu. Dia tu. Saya elok kak, saya elok kak. Ikan yang cantik. Ni kalau goreng geng, manis geng. Isi dia gebu. Buat sup pun sedap. Mantap sekali. Kok ni sungai-sungai ni besar-besar ni lah geng. Kalau paling besar pun besar lengan ya. Tak dah jumpa lagi ya. 1 kilo 2 kilo pun. Clear. Alright geng, ada 2 kilo ni. Belah-belah belakang tu tak tahu ada tak ada. Aku check line nanti ada tengok macam mana. Depan ni ada segelung ni. Tu bawah titi tu. Ada orang curut duk menangkap tu. Ada orang curut tangkap dah. Dah datang titi. Bahaya titi ni. Takut sangkut tapi tak apa. Boleh turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kapat dah. Right. Uish, ada kawan. Ada kawan. Tadi ada kayu tadi sangkut sana. Mana ada kayu? Ni. Ni punca mana ni? Alright. Ada kawan tadi tu, aku tengok tangkap tu. Agak-agak besar. Tak naik Alright, cun. Kelupuk tu apa tak tahu mana lah. Ada senyap lah. Loh tu, tang tu. Keluar apa? Dah.
Alhamdulillah. Ikan apa tu? Tu dia lah. Ada lagi ikan lain. Aku duk pikat ikan tu ya. Ada puyuh kepak besar dengan lampam. Alhamdulillah. 3 ekor. Mantap sekali. Mantap sekali kan, mantap sekali. Alhamdulillah. Tu dia tu. Ni Wan. Wan pun saiz lebih kurang tadi ya. Alhamdulillah. Tu dia Wan. Wan yang kedua. Yang boleh ambil ya. Dia geng. Ada gorgon. Puyuh kepak. Dia baik. Tapak tangan kau ni. Mantap. Dia. Sampai mulut seko. Alhamdulillah. Kita duk nampak Wan ya. Naik-naik ada hak lain lagi. Mantap. Saya elok. Saya ini sedap. Clear geng. 3 ekor. Mantap. Tengok bismillahirrahmanirrahim. Tak ada lagi monster ni. Bukan musim dia ni. Ni pun ayak baru, ikan baru ni. Ada tekok tu. Naik yang kotak. Wan cerut ke Wan boleh ambil cerut pas balik. Dia tu lampang dia tekok. Naik lagi. Tu lampang tu saya elok. Boleh ambil. Tak minta masuk adik. Dah hujung tu. Allah cuci cermin. Tak lapio. Tak hubi. Allah jatuh. Tu dia. Cuci cermin 2 ekor. Kawan kita mai tengok kawan lama. Mai tengok kita jalan. Meranyut. Tunggu dia ikan ubi. Ni ubi ni ketiga tapi ni kasar air. Dia. Cuci cermin ni duduk atas rumput ni. Ni merosak sistem ni. Duduk macam tu. Dia. Tersat mana pula dah tak lepih. Tu dia macam ikan kat ni. Macik je. Wow. Tu dia ada 2 ekor ni. Ikan semua saiz elok. Ni lampai elok. Tu dia cermin ni. Mantap masa ni. Alhamdulillah. Tu dia cermin. Kaleo. 3 ekor. Mantap sekali. Right geng, ada menangkap saya depan ni. Tu duk main lagi tu. Seraya sangkut juga tu mulut tanduk tu. Mantap dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alright. Ni pun ada bekas orang jalan orang bawa. Rumput lepiak ni orang pijak ni. Dia. Nasib baik sangkut keluar. Lucu kan. Paimok keluar. Kan nampak dah. Buat jalan aku macam terangkat. Tam tu. Besar. Besar ada langak. Tu tang hujung tu geduk. Rasa sedah. Kamu. Kenapa geng? Ni baru rasa geng. Ada geduk. Jalan kita pun himpun elok lah. InsyaAllah. Kalau tak ada apa benda yang sangkut, InsyaAllah boleh masuk ondek naik. Tak minta lah.
Kapok dah. Tak nak buih pun. Dengan ikan cuci cermin dah. Oh dah ada lagi. Tu. Apa tu? Keli. Nampak kuning-kuning pun. Keli. Dia tilapia merah. Lama takut. Tilapia besar geng. Tilapia cantiknya. Ada sangkut sikit geng. Kayu sangkut sikit lah. Tarik kalau pecah lah. Dia tilapia. Keli tekok. Tilapia tekok. Apa dia tu? Keli 2 ekor. Alhamdulillah. Tak sia-sia geng. Tu dia keli tuang. Keli besar. Dia mana? Mana? Alhamdulillah. Mantap geng. Dia keli. Dia keli tu. Tilapia merah punya lah. Dia keli. Mantap lah. Kita kalau ada yang ikan rancak-rancak, kita ni ya, kita interframe kan, kita interframe. Oi, keli 3 ekor. Ya Allah, aku patut aku heran tadi aku rasa keli besar. Tu mana tu? Keli 3 ekor, bapak. Tu saiz elok ni, semua saiz sambai ni. Allah, geng. Semua saiz sambai ni. Tu. Allah Akbar. Ni naik patah. Tu dia. Allah Akbar. Tu dia. Keli lembut oi. 3 ekor geng. Tu dia. Tekok ni. Ni aku tak ni tekok ni. Dia nak sengat aku. Cuaca dia mendung panas kan. Tak ada angin. Memang teruk sikit lah. Tu. Dia geng. Korang tekok. Tilapia sampai naik kalau purple. Bukan biasa-biasa. Sabar kat kali. Tu dia ni bakar puas dia geng. Mantap lah. Kelia 4 ekor. Mantap. Alright geng, botang ni tengok duk main tepi tu. Jangan berok dah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok duk main tampuk ni tadi. Alright. Kampuk dah. Lampam kot. Pecah panas. Pecah panas tu dia suruh kita balik lah geng. Okay, kita pun on the way nak balik lah ni. Tajah 77 lah. Kalau kena nasib. Saya tak ada pun. Tadi duk main-main. Tak ada pun. Lari je, tuang dah. Alhamdulillah geng. Ada udang galah sesat tengok. Alhamdulillah. Ni sudah nama rezeki geng. Alhamdulillah. Jackpot. Tu jackpot. Clear. Alhamdulillah hasil tengah-tengah tu. Alright. Jom kita balik lah. Tengok hasil kat rumah. Jom. Alright geng, alhamdulillah. Settle jalan geng. Settle.
layan gelung-gelung geng. Mujuklah lepas tutup pintu tanduk tu, ayak slow sikit, jadi dia kering belah bawah tu. Bolehlah jalan-jalan gelung. Alright geng. Ikan pun ni timbul banyak ni. Biasalah lampam. Alright, mari kita tengok hasil lah. Alhamdulillah ada juga rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, lampam tu mana? Oh, kaubi. Lampam merah. Oh, meracik lampam besar tu tahan tu, elok lagi tu. Tu talapia turun nak tengok. Dia. Kali turun tengok 2 ekor. 2 ekor tak mau keluar ni. Tak mau keluar. Tak mau keluar kena ambil lagi. Oh, ikan apa ni? Ni pun nak mati ya. Boleh lagi yang layan. Oh, kira penuh ke. Oh, dia terapia lagi tak besar. Warna pink, purple. Oh, mantap. Alhamdulillah. Okey, settle. Boleh juga geng. Alhamdulillah. Dia rancak ni. Ikan udang galah pun ada tekok kecil. Buat Maggi ni. Alhamdulillah, tu dia rezeki hari ni. Menjalar geng. Sungai Batu 16. Ikan-ikan 5 orang. Alhamdulillah, tu dia ni. Oh, keli 3 ekor ni mantap geng. 4 ekor. 3 ekor ni memang syok ni. Makan berminyak ni. Buat sambal syok ni. Tu kaubi pun mantap memang syok ah. Semua seh elok kat tu. Alright kan, alhamdulillah. Macam ni cerita aku menjalang ni. Main kok gelu ayak. Ada kat rezeki ni. Dekat hak keli dengan talapia besar tu, tu bukan dekat gelu ayak. Depan pintu tanduk. Ayak tak jalan apa-apa, aku tengok menangkap naik 2 kali tu, aku geram. Aku campak-campak kena 4 ekor. Alright geng, terima kasih lah kerana menonton. Jumpa lagi cerita yang akan datang. Jangan lupa like dan subscribe Iwan Apuesto YouTube channel geng. Clear geng, mantap. Assalamualaikum, bye bye, clear. Dia. Ish, saiko. Mantap sekali geng. Clear.